Okay guys, Assalamualaikum. Alright, hari ni saya nak tunjuk dekat korang helmet yang baru mendarat daripada Greatshaw. Selama ni kita tunggu Greatshaw yang double visor kan. Lama dah tak mendarat. Kali ni dia mendarat dengan model baru dan segala-gala baru lah. Iaitu model Genet 2. Sebelum ni dia Genet 1. Memang lama lah model tu. Dia dah discontinue, dia masuk yang Genet 2. Genet 2 pula ni lah yang dekat depan saya ni lah. Dia punya ni belah kiri, belah atas, depan, belakang. Memang baru. Memang tak sama langsung dengan yang Genet 1. Yang depan visor ni dia tambah dengan ada lock visor. Dah. Memang teknologi yang terkini lah dia buat. Lepas tu dia ada side visor lah. Memang Genet 2 ni memang dia ada double visor. Padding dia, push, kau tengok padding dia. Bukan dapat macam level-level murah lah. Dia dapat orang kata premium dah. Okay. Lepas tu dia pakai buckle. Sebelum ni yang Genet 1 dia pakai double ring. So dia upgrade, dia pakai buckle pula. Okay, buckle ni memang yang jenis tahan lasak lah, tahan karat. Okay, padding boleh cabut. Ada 3 geng. 1, 2, 3. Ni dekat depan ni ada 3. Boleh kontrol untuk udara masuk. So dekat belakang macam biasa lah. Dia punya exhaust masuk keluar. Okay, untuk color pula, color dia datang dengan 4 color. Nano grey, black, glass white. Ini yang special color lah. Di Alaska. Dia two-tone dia punya color. Ni memang hot selling lah. Okay, untuk size pula, size dia datang dari size M, paling besar size double XL. So kalau korang nak, berapa harga dia yang korang akan dapat, korang tekan terus dekat pet kuning ni, berapa harga korang dapat. Check out sekarang.